Hari ini Mira nak share mula ulang semula berkenaan persiapan kita sempena back to school yang bakal tersebut. Okay. So ada 6 perkara yang contoh kalau rakan-rakan semua tengok pada slide yang Mira kongsikan. Okay, yang pertama bermula daripada sekarang ni, rakan-rakan perlu share iklan sekerap mungkin dekat social media. Macam kalau sebelum ni kita ada sharekan berkenaan the rule of 7. Pelanggan setelah lihat iklan kita selama 7 hari berturut-turut akan membuatkan keyakinan dia orang untuk membeli dengan kita. Dan kerap anda sharekan lebih tinggi potensi untuk dapat pelanggan. Social media ni termasuk boleh juga dekat status WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads, X. Anda boleh kongsikan dekat posting dekat feed ataupun buat IG story. Anda boleh posting juga dekat feed dan boleh diselang-selingkan dengan aktiviti harian. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak nak tengok kita posting tentang iklan saja kan, dia orang akan sebosan. So boleh selitkan dengan aktiviti harian. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan semula anda punya page jualan lah untuk si comel ni kan. So sebab sekarang ni semua dah canggih, anda boleh schedulekan posting anda. Contoh boleh linkkan terus kalau posting kat Facebook dengan juga Instagram. So kat situ dah menjimatkan masa. Macam mana nak dapatkan bahan-bahan promosi ataupun iklan ataupun gambar-gambar, yang risau kita dah ada sediakan. So boleh dapatkan daripada channel Telegram Copywriting Terus Comel ataupun channel-channel produk Tudung Si Comel. Yang seterusnya pula berkenaan perkemaskan semula listing produk dekat Shopee, Lazada, TikTok.